Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita meneruskan lagi kuliah duha, yang mana pada pagi ini menerusi kitab Khulasah At-Tauhid karangan Baba Abdul Rahman bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, yang membicarakan berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi kita sambung lagi, masih lagi pada perbicaraan kita semalam, iaitulah berkaitan dengan kelebihan-kelebihan fadilat yang berkaitan dengan ilmu, kelebihan ilmu, kelebihan orang yang berilmu, pada halaman muka surat yang ketiga. Pada halaman muka surat yang ketiga, pada hadis yang kedua. Kita akan sambung pada pagi ini pada hadis yang kedua, baris yang di tengah. Jadi kita sambung lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila utaqa'illahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimain فلينظر إلى المتعلمين والمستمعين فوالذي نفس محمد بيده ما من متعلم ومستمع يمشي إلى باب العلم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة وما دام يمشي على الأرض فالأرض تستغفر له ويمسي ويصبح مغفورا له وشهدت الملائكة لهم أنهم عتقاء الله من النار. Kita sambung lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu suara
Jelas dah. Tidak ada apa masalah ya. Jika ada suara tak jelas, boleh maklumkan. Sambung lagi hadis Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan-kelebihan ilmu sebagai motivasi kepada kita, supaya jadi semangat kepada kita, supaya menjadi bertambah rajin kepada kita, sebagai galakan kepada kita untuk kita terus mendalami ilmu-ilmu agama. Yang mana pada pagi ini kata pengarang rahimahullah ta'ala, yang arti daripada hadis Nabi SAW, yang Nabi bersabda, siapa-siapa yang kasih ia siapa-siapa. Yakni barang siapa yang kasih, bahawa memandang kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka. Barang siapa yang dia tu kasih nak melihat, nak tengok mereka-mereka yang mendapatkan kelepasan kemerdekaan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nak tengok, maka hendaklah memandang ia siapa-siapa. Siapa-siapa yang mahukan kemerdekaan daripada Allah, daripada api neraka, hendaklah dia memandang dengan makna dia kasih kepada orang-orang yang menuntuti ilmu dan orang yang mendengar akan ilmu. Sebagaimana hadis yang terdahulu. Orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegah badannya, maknanya badan seseorang tadi daripada api neraka. Maka demikian juga di dalam hadis ini menyebutkan, barang siapa yang kasih, yang dia nak kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, maka hendaklah dia memandang, hendaklah dia tengok, hendaklah dia memandang dengan pandangan kasih dan sayang kepada orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu, dan orang yang mendengar akan ilmu. Orang yang mendengar ilmu, kena kasih kepada dia. Maka dapatlah kemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelebihannya daripada api neraka. Maka demi Tuhan, diri Muhammad itu, diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang Tuhan menjadi dengan tangan, yakni dengan kudratnya, kudrat Allah. Tangan dengan makna kudrat, maha suci Allah daripada beranggota, maha suci Allah daripada menyamai dengan segala makhluknya. Maka ini setengah daripada dikatakan hadis yang mutasyabihat, hadis yang memberi kesamaran, hadis yang keliru. Kerana pokok akidah, asas akidah, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak menyamai dengan sesuatu. Laisa kamislihi syai', tidak sama Allah dengan sesuatu. Maka itu pokok akidah, asas akidah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka di sini menyebutkan dengan tangan, biyadihi, dengan tangan. Maka tangan di sini ditafsirkan dengan makna kudratnya, kudrat Allah. Maka demi Tuhan, diri Muhammad yang Tuhan itu menjadi dengan kudrat Allah. Tidak ada daripada yang menuntuti ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah daripada kalangan mereka yang menuntut ilmu dan yang mendengar, yang berjalan ia orang yang menuntut ilmu dan yang mendengar ilmu itu kepada pintu ilmu. Nabi SAW bersabda, tidak adalah daripada kalangan mereka yang menuntut ilmu, mereka yang mendengar ilmu,
yang mana dia berjalan, dia berusaha, naik motosikal, naik basikal elektrik dan seumpamanya, yang dia pergi untuk mencari majlis ilmu, pintu ilmu, cari untuk dia bersama-sama hadir di dalam majlis ilmu. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menulis Allah Ta'ala, menulis oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, tulis baginya, bagi mereka yang menuntut ilmu, bagi mereka yang mendengar ilmu, yang mencari ilmu, menghampiri kepada majlis ilmu, yang nak dengar ilmu, yang nak belajar ilmu, tulis bagi dia dengan tiap-tiap satu jakah. Tiap-tiap satu jakah. Jakah tu lorak Fatani lah, lorak dia. Lorak negeri Kelantan, jakah. Satu jakah, dua jakah, tiga jakah. Maknanya satu langkahan kaki. Ditulis oleh Allah Ta'ala dengan tiap-tiap satu langkahan kaki. Satu langkah kaki kita, Allah tulis akan ibadat setahun. Pahala ibadat setahun. Subhanallah. Itu baru satu langkah kaki yang kanan. Langkah kaki yang kiri. Langkah kaki yang kanan lagi. Langkah kaki yang kiri lagi. Setiap satu langkah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahala ganjaran ibadat setahun dengan satu langkah. Naik motosikal, sama. Menempati langkah. Naik kereta pun sama. Menempati langkah kaki lah. Sama aja. Dapat pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana kita nak hadir ke dalam majlis ilmu. Dapat pahala ibadat setahun. Dan membina ia Allah Ta'ala baginya, bagi orang yang menuntut ilmu, yang mendengar ilmu, yang mana dia berusaha, berjalan, bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu ke majlis ilmu, maka Allah Ta'ala membina baginya dengan tiap-tiap satu jakah, dengan tiap-tiap satu langkahan kakinya, akan satu mahligai di dalam syurga. Allah Ta'ala bina kepada dia satu mahligai di dalam syurga. Tapi dalam hak Arab sana, dia tulis kat situ Madinah. Madinah bandar, sebagaimana hadis yang terdahulu, Madinatim min nurin. Madinatim min nurin maknanya Madinah daripada yang diperbuat daripada cahaya, bandar yang diperbuat daripada cahaya. Kalau mahligai qasrin, maka di sini yang Arabnya Madinah. Maka kita bulatkan kitab tu, jangan kita pangkah kitab, jangan kita potong, jangan. Hanya bulatkan, letak kat tepi, tulis angka di tepi, anak panah kat tepi, la'ala sawab Madinah. Begitu. Mudah-mudahan yang betulnya bandar. Bandar dalam syurga. Jadi kelebihan mereka yang berada di dalam majlis ilmu, yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, Allah Ta'ala bina dengan tiap-tiap satu langkah. Tiap-tiap satu langkahan kakinya satu Madinah, satu bandar di dalam syurga. Sebagaimana yang terdahulu lah. Bandar yang diperbuat daripada cahaya. Kalau kita pergi ke bandar-bandar, tengok lampu liklap pun, kita tengok Masya Allah, dah cantik dah. Apatah lagi, maknanya yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang memasuki ke dalam syurga daripada kalangan mereka yang mempelajari ilmu, yang menuntut ilmu, yang mendengar ilmu. Allah Ta'ala binakan satu bandar di dalam syurga tersebut dengan tiap-tiap satu langkahan kakinya.
Dan selama-lama berjalan ia barang siapa di atas bumi. Selagi mana dia duk berjalan di atas muka bumi ni, untuk dia menuju ke tempat majlis ilmu tadi. Selama mana dia duk berjalan tu, tiap langkah Allah Ta'ala ganjarkan dengan pahala ibadat setahun. Tiap langkah Allah Ta'ala ganjarkan dengan membinakan kepada seseorang itu satu bandar di dalam syurga. Maka selama mana juga seseorang itu berjalan untuk menuju ke majlis ilmu di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bumi itu, bumi yang kita pijak tu dengan kaki kita tu untuk berjalan menuju ke majlis ilmu ni, minta ampun baginya, bagi barang siapa tadi. Bumi minta ampun. Tempat hak kita duk pijak tu minta ampun. Betapa redanya segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang berusaha untuk mencari ilmu, bersusah payah untuk mencari ilmu, yang mana dia bersungguh-sungguh untuk hadir ke dalam majlis ilmu, dan tiap-tiap langkahan kaki yang dipijak di atas muka bumi ini, bumi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ampunlah dosa orang ni, ya Allah. Ampunlah dosa orang ni, ya Allah. Subhanallah. Tu besar. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi ia. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi ia. Pagi-pagi petang, pagi petang Allah ampun. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi ia, diampunkan dosa baginya, yakni dosa kecil lah, sebagaimana yang terdahulu. Adapun dosa besar, maka ianya tidak terampun dengan kelebihan-kelebihan yang sebagaimana kelebihan kita berjalan untuk mencari ilmu, untuk menuju ke majlis ilmu. Demikian juga kita berwuduk, ampun dosa kecil. Adapun dosa besar, dosa-dosa daripada dosa besar, minal kabair, maka ianya diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan cara kita bertaubat kepada dia. Kepada dia. Maka kalau kita melihat di dalam kitab-kitab ataupun hadis Nabi SAW yang mempunyai kelebihan pengampunan dosa, yang merujuk kepada kelebihan, maka itu dimaksudkan adalah daripada dosa-dosa yang kecil. Dan menyaksi oleh malaikat. Malaikat menjadi tukang saksi. Bagi mereka itu orang yang menuntut ilmu. Orang yang mendengar ilmu. Yang hanya bawa telinga sahaja pun malaikat menjadi saksi bahawasanya mereka itu pemerdekaan Allah daripada api neraka. Malaikat jadi saksi orang-orang ini adalah daripada kalangan mereka-mereka yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada api neraka. Ini kelebihan yang besar, yang mana kita akan menjadi lebih semangat, himmah yang tinggi, sebagai galakan kepada kita, motivasi kepada kita untuk kita terus berada di dalam jalan, iaitulah jalan menuntut ilmu, penuntut ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau bi syurbati ma'in faka'annama banal ka'bata sab'ina marrah. Artinya, siapa-siapa yang menolong ia siapa-siapa. Ni semua ni hak kita duk bicara sekarang, sebagaimana saya sebut pada pertemuan yang lalu semalam, ianya adalah hadis yang daif. Maka hadis daif, hadis sebagai untuk kita menggemarkan, untuk kita beramal, sebagai galakan, maka ianya adalah dapat
kita ambil daripada hadis-hadis yang tersebut. Yang tidak bolehnya hadis maudhu', hadis yang palsu. Itu kaedah. Kaedah di dalam ilmu hadis. Adapun hadis dhaif ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ianya tidak naik kepada martabat yang sahih, mengikut peraturan-peraturannya. Tetapi ia tetap hadis, sabda Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Man a'ana aliman, yang artinya siapa-siapa yang menolong ia siapa-siapa akan orang yang alim, akan orang yang menuntut ilmu, ataupun orang yang menuntuti ilmu. Siapa-siapa yang menolong akan orang yang berilmu, orang yang alim, dia tolong. Dia tahu ada tok guru di kampung dia, maka dia tolong. Ni orang alim lah. Tok guru di pondok-pondok dan sebagainya, tak kira. Orang tu orang alim. Ataupun dia tolong orang yang menuntut ilmu. Misalnya orang yang tengah belajar, kita bagi sedekah kepadanya apa-apa, ikutlah. Dia tidak ada duit, kita bagi. Dia nak kitab, kita beli. Dia nak pen, kita beli. Kita bagi duit untuk dia naik motosikal, isi minyak motor, tak kira. Kita tolong dia. Dan jikalau dengan seteguk air sekalipun, walaupun dengan seteguk air, bermakna sedikit, walaupun sedikit sekalipun, kalau ni sebah wang, walau RM1 sekalipun, maka seolah-olah ia orang yang menolong tadi. Menolong, sama ada menolong orang alim ataupun menolong mereka-mereka yang menuntut ilmu, membina. Maka seolah-olah ia membina, seolah-olah dia memperbuat pahala, nisbah pahalanya seolah-olah dia membina akan Kaabah 70 kali. Yang buat Kaabah ni siapa? Nabi Ibrahim AS. Jadi pahala orang yang menolong orang alim dan menolong mereka yang menuntut ilmu, pahalanya Allah Ta'ala beri ganjaran pahala mereka-mereka yang membina Kaabah sebanyak 70 kali. 70 kali ganda. Besarnya pahala tersebut. Itu diceritakan di dalam hadis ini. Dan pada riwayat daripada Malik bin Dinar. Dan pada riwayat daripada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni dia bukan sahabat. Malik bin Dinar ni ialah merupakan tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan daripada Malik bin Dinar, ini dikatakan hadis maqtu', yang terhenti di atas tabi'in sahaja. Nama dia hadis maqtu'. Di mana katanya, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminih, wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya, wa man ahabbal anbiya kana ma'ahum, wa man abghada talibal ilmi faqad abghadal anbiya fajaza'uhu jahannam. Artinya, siapa-siapa yang menolong akan orang yang menuntuti ilmu, siapa-siapa yang menolong mereka yang menuntut ilmu, nescaya memberi akan dia, akan siapa-siapa yang menolong akan orang yang menuntut ilmu, beri belanja, beri makan dan sebagainya kepada orang yang menuntut ilmu, memberi akan dia oleh Allah Ta'ala, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan suratan barang siapa tadi, yang menolong tadi, dengan tangan kanannya.
suratan amal kita Allah Ta'ala akan berikan, kita dapat ambil dengan tangan kanan. Maka ini merupakan alamat orang yang bertuah pada akhirat. Kalau kita ambil dengan tangan yang kiri, maka pada ketika itu adalah daripada alamat kecelakaan. Alamat orang ini tidak berjaya di akhirat kelak. Apabila buku amalan kita nak ambil. Yang mana ini semua para hadirin, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seseorang itu nak mengambil suratan amal seseorang ini, ianya adalah satu perkara yang dikatakan dengan perbuatan ittirari. Terjadinya pengambilan sama ada dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri setiap buku amalan masing-masing, itu adalah perbuatan ittirari. Perbuatan yang bukan kita yang pilih hati. Perbuatan itu mempunyai dua, perbuatan ikhtiar dan perbuatan ittirar. Perbuatan ikhtiari, perbuatan yang kita pilih hati. Nak makan, kita makan. Nak minum, kita capai gelas, kita meneguknya dengan gelas ke dalam mulut kita. Nak ambil sesuatu, kita capai dengan tangan. Itu dinamakan perbuatan ikhtiari. Perbuatan ikhtiar. Kita pilih hati. Nak berjalan, kita angkat kaki kita, langkah kaki kita. Itu ikhtiari. Pilih hati. Tapi kelakuan di akhirat, kelakuan kita pada negeri akhirat, yang mana untuk kita mengambil buku catatan amal kita, setiap apa di dalam buku amal itu adalah setiap perkara yang kita amalkan di atas dunia, dicatat oleh para malaikat. Maka pada ketika itu kita akan membaca, akan dihisap. Dan ketika mana kita nak mengambil buku amalan tersebut, itu adalah perbuatan yang ittirar, bukan perbuatan yang ikhtiari lagi. Oh, saya nak ambil dengan tangan kanan lah nanti. Tangan kiri ni saya nak sembunyi kat belakang. Tak boleh. Bukan begitu. Kerana itu adalah ittirar. Dengan terkerasi mengikut amalan seseorang di atas dunia. Maka seseorang itu yang beramal dengan amal soleh di atas dunia, maka Allah Ta'ala akan menjadikan seseorang itu mengambil dengan tangan yang kanan. Dan sebaliknya, jika seseorang itu beramal dengan amal-amal yang derhaka kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang derhaka kepada Allah, maka ianya akan mengambil dengan tangan yang kiri, tanpa dengan pilihan hati kita. Terjadi dengan terkerasi. Itu dinamakan ittirar. Maka oleh yang demikian, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita melihat kepada keadaan-keadaan pada negeri akhirat yang sangat dahsyat, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di pada mahsyar itu, matahari yang menghampiri, pada ketika itu panas yang teramat, dahaga yang teramat, panas yang sehabis-habis panas, dahaga yang sehabis-habis dahaga, lapar yang sehabis-habis lapar. Pada ketika itu keadaannya huru-hara, berkumpul daripada kalangan umat Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang perik pada ketika itu, yang ada keluar peluh pada bahagian betis, ada yang hanya pada bahagian buku lali, ada yang peluhnya sehingga kepada paras paha. Dan peluh ini jangan risau. Peluh-peluh ini dia tidak akan membanjiri di kawan kita yang sebelah. Mereka hak berada di sebelah kita. Kalau aku duduk kat tepi kamu nanti di akhirat kelak, habislah peluhmu mari kepada aku membanjiri, kerana kamu ni amalan jahat sangat buat atas dunia ni. Dah. Tak payah risau tu. Peluh dia. Maka hak kita kena fikir peluh kita ni. Hak kena kita fikir ialah kelakuan kita di akhirat bagaimana.
Bagaimana kita nak senang di akhirat? Bagaimana kita nak terselamat pada negeri akhirat daripada segala macam-macam perkara-perkara yang akan kita hadapi daripada segala kesusahan ini. Itu yang kita kena fikir. Kena fikir. Maka kalau kita fikir demikian, alamat kita orang yang berjaya. Dalam seharian kita 24 jam, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita masing-masing setiap hari 24 jam. Cuba kita tanya diri kita, adakah masa di dalam 24 jam tu aku duk fikir, duk renung akan perkara ni? Bagaimana nak mendapatkan keselesaan pada hari tersebut? Bagaimana aku nak dapatkan ketenangan pada hari tersebut? Bagaimana aku nak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu? Bagaimana aku nak berada di bawah bayang-bayang arash pada hari itu, pada ketika mana seseorang itu yang menghampiri kepanasan yang teramat-amat sangat. Aku nak berada di bawah bayangan arash, aku nak selamat daripada perkara tersebut. Aku nak mengambil dengan tangan yang kanan pada hari tersebut. Adakah kita fikir perkara ni? Dalam seharian kita 24 jam. Kalau tidak ada, maka itu dinamakan kita daripada kalangan orang-orang yang lalai. Orang yang lalai. Kita kena fikir ke hadapan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takutlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Fikir. Hendaklah kamu fikir, hendaklah kamu renung dengan mata hati kamu pada diri kamu sekarang itu. Apa bekalan yang kamu sediakan pada hari esok? Untuk hari ini, apa yang kamu sediakan untuk esok? Esok itu maksudnya akhirat. Hari akhirat. Apa yang kamu sediakan bekalan untuk hari akhirat? Kamu kena fikir. Cukupkah tidak? Aku bagi masa kepada kamu setiap hari 24 jam. Apa yang kamu kena buat? Kira. Sekarang tempat kira. Kira sekarang ni. Hisap diri kita 24 jam. Hitung mana ibadat kita. Mana amal kelakuan kita. Banyak hak jahat ke banyak hak baik untuk hari ni. Maka kena kira semua tu. Sebagai bekalan kita untuk hari akhirat. Dan perkara yang pertama-tama sekali yang kita akan hadapi ialah pada alam barzakh. Kalau berjaya di sini, berjayalah di akhirat. Barzakh itu merupakan satu sempadan. Sempadan antara alam dunia kepada alam akhirat. Namanya alam barzakh. Iaitulah alam yang selepas daripada kita mati berada di dalam kubur. Itu nama alam barzakh. Satu sempadan antara alam dunia kepada alam akhirat. Maka destinasi terlebih dahulu kita perlu tempuhi ialah alam barzakh. Di sini Saidina Uthman, teringat kepada cerita Saidina Uthman. Saidina Uthman yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengganti kepada kekhalifahan Saidina Umar setelah daripada itu. Yang mana Saidina Uthman, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saidina Uthman, seorang yang bilioner di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menziarahi kubur, maka akan tercurah air mata
sehingga membasuhi janggut-janggutnya. Menunjukkan tangisan itu bukan tangisan yang biasa-biasa, tetapi tangisan itu satu tangisan yang teramat kuat. Menangis tu menangis bukan biasa-biasa, tapi amat-amat menangis. Sayyidina Uthman, menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah yang dijamin syurga, menangis sehingga janggut basah apabila melihat kepada perkuburan, kepada kubur. Sehingga pada satu kali ditanya oleh sahabat yang lain kepada Sayyidina Uthman, "Hai Uthman, kamu apabila mendengar cerita neraka, apabila kamu mendengar cerita tentang syurga, kamu tak menangis begini? Tazkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min haza." Akan tetapi kamu menangis apabila kamu berada di sisi kubur. Apabila kamu menziarahi kubur, kamu menangis. Tapi kalau cerita azab neraka, kamu dicerita tentang nikmat syurga, kamu tak menangis. Kami lihat kamu tak menangis. Tak menangis sebegini rupa. Tapi kalau dalam bab menziarahi kubur, tengok kubur, kamu menangis teresak. Kamu menangis dengan senangis-tangisnya sehingga membasahi janggut kamu. Kerana apa? Kerana apa, wahai Uthman? Maka jawab Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman, anna Rasulullah qal, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kata Sayyidina Uthman, aku mendengar bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu, kubur ni hak kita duduk sekarang ni, hak aku duduk menangis ni, awwalu manazilil akhirah, merupakan tempat mula-mula yang ianya adalah sebagai tempat untuk seterusnya ke akhirat. Maknanya pintu syurga, muka pintu bagi akhirat adalah kubur. Kita nak masuk pada satu-satu tempat, nak menuju ke tempat tersebut, ada pintunya. Perlu masuk di pintu ni baru sampai kepada destinasi hak tempat kita tuju. Maka demikian destinasi kita akhirat, tetapi tempat yang awal kita akan tempuhi ialah alam barzakh, alam kubur. Ni tempat mula-mula. Awalu manazilil akhirah. Fa inna minhu, kata Nabi SAW, Sayyidina Uthman jawab kepada sahabat yang lain, sesungguhnya Nabi ada berkata kubur itu adalah merupakan awal-awal tempat persinggahan bagi akhirat, dan fa inna minhu, maka sesiapa yang berjaya di sini, di alam kubur, dia berjaya kat sini. Kuburnya menjadi taman daripada taman syurga, setengah daripada taman syurga. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka selepas daripada itu, maka orang ini akan disenangi, akan menjadi senang. Tempuhi perkara-perkara yang akan ditempuhi setelah daripada itu akan menjadi mudah. Kerana apa? Kerana di alam kubur dia telah berjaya. Di alam kubur tu dia telah berjaya. Ini sebagai alamat yang selepas itu maka akan jadi mudah baginya. Wa illam yanju minhu, kata Nabi SAW, sebaliknya seseorang itu yang tidak berjaya di situ, di alam barzakh, di alam kubur, tempat awal-awal persinggahan, tak berjaya dah. Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka hak selepas daripada itu lebih teruk lagi dia akan hadapi. Na'udzubillah. Maka oleh kerana itulah Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pintar, ialah siapakah orang yang pintar ini? Apabila ditanya siapakah orang yang pintar,
orang yang cerdik, orang yang otak geliga. Man dana nafsahu, mereka yang menghisap dirinya, hitung dirinya. Hari ini sebanyak mana dah aku baca Quran, hari ini sebanyak mana dah aku buat amal ibadat sembahyang itu, sembahyang ini. Hitung diri. Sebanyak manakah kelakuan derhaka aku kepada Allah pada hari ini, aku nak bertaubat. Hitung diri. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal dengan apa yang selepas daripada kematian. Dia fikir untuk selepas daripada kematian sebagai bekalan dengan melakukan amal. Maka ini orang yang otak geliga. Al-Kayis. Orang yang bijak. Bijak di sudut agama, daripada kacamata agama, daripada pandangan syarak. Inilah hakikat orang yang bijak. Bukan pada mata kacamata dunia, bukan. Ahli dunia, bukan. Kalau daripada kacamata ahli dunia, ni dia tak pandang ni. Tak pandang hak ni. Kita kena memperbanyakkan duit, kita kena perbanyakkan harta untuk keselesaan kita di sini. Itu daripada kacamata ahli dunia. Kita nak cari keselesaan di atas dunia. Itu daripada kacamata ahli dunia. Itulah orang yang bijak. Bijak daripada kacamata ahli dunia, demikian. Orang yang hebat, orang yang berjaya di dunia ni. Orang yang mempunyai harta yang banyak. Aku bangga ada anak seperti kamu ni. Alhamdulillah, kamu dah kaya, kamu dah dapat pangkat begian. Dalam masa yang sama, tak tutup aurat anak tersebut. Dalam masa yang sama, anaknya tadi tak solat. Contohnya. Ini ahli kacamata dunia. Ahli dunia. Itulah di sisi pandangannya. Tetapi di sisi pandangan agama, orang yang bijak ialah mereka yang menghitung diri, mereka yang beramal untuk selepas daripada kematian. Wal ahmaq, orang yang tidak cerdik, orang yang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allah. Mereka yang mengikut hawa nafsu dan bercita-cita Allah ampun dosa dia. Maksiat kekal, tak bertaubat pada Allah, tak apalah, Allah ampunlah ni. Ni orang yang tak cerdik. Oleh yang demikian, kalau kita ada fikir perkara-perkara ini dalam seharian kita, maka kita akan berjaya. Maka kita akan berjaya. Menyebabkan kita akan melakukan, rajin dalam melakukan, tingkatkan dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi orang yang menolong akan orang yang menuntut ilmu, Allah berikan kepada dia mengambil suratan amal dengan tangan yang kanan. Dan siapa-siapa yang kasih ia, siapa-siapa yang mengasihi akan yang menuntuti ilmu, akan orang yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya kasih ia akan segala anbiya. Dia kasih kepada para nabi. Siapa yang kasih kepada orang yang menuntut ilmu, maka dia kasih kepada nabi. Sebab apa jadi macam tu rantaian dia? Kasih kepada orang hak tuntut ilmu. Tanda dia kasih kepada nabi. Kerana apa rantaian jadi begitu, berantai-rantai tu? Seolah-olah seperti tali pegang hak ni, seolah-olah pegang juga hak sana. Kerana orang yang menuntut ilmu itu adalah dia waris Nabi. Nabi akui dengan waris. Kerana Nabi tidak tinggalkan harta, tetapi Nabi tinggalkan ilmu. Maka orang ni menuntut ilmu. Maka orang yang kasih kepada orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, rantaiannya dia juga kasih kepada para nabi. Dan siapa-siapa yang kasih ia akan segala anbiya. Siapa yang kasih kepada para nabi
adalah ia seseorang itu serta mereka itu segala para nabi. Maka orang itu akan bersama dengan segala para nabi di akhirat kelak. Dan siapa-siapa yang benci ia siapa-siapa. Siapa-siapa yang membenci akan orang yang menuntut ilmu, dia benci kepada ahli ilmu, dia benci kepada orang yang belajar ilmu, maka sesungguhnya secara tidak langsung benci ia akan segala para nabi. Kerana orang itu adalah pewaris nabi, pewaris dari sudut ilmu. Tiba-tiba dia benci kepada ahli ilmu, maka ianya turut benci kepada para nabi. Maka balasannya bagi siapa-siapa tadi, neraka Jahannam. Balasannya neraka Jahannam, kerana membenci nabi. Habis kat situ. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-azaba arba'ina yawman. Rafa'allahu al-azaba arba'ina yawman min maqabirin tilkas qaryah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza marra muta'allimun, apabila lalu orang yang menuntut ilmu, apabila ada orang yang menuntut ilmu lalu di atas satu kampung, dia datang sahaja di satu-satu kampung, mana-mana kampung, dia datang, dia lalu ikut situ, nescaya mengangkat oleh Allah Ta'ala akan azab, akan seksa 40 hari daripada ahli-ahli kubur dari dalam itu kampung. Allah Ta'ala angkat azab. Allah Ta'ala hentikan azab seketika selama 40 hari kepada isi-isi kubur yang beriman, yang derhaka kepada Allah, apabila lalunya orang yang menuntut ilmu di kampung tersebut. Allah angkat azab, Allah angkat seksa. Kerana itu, antara orang-orang yang terdahulu, apabila berlaku kematian ahli keluarganya untuk solat mayat, dia akan cari ahli-ahli ilmu, budak-budak pondok, dia akan cari tok-tok fakir pondok, datang, dia akan cari. Kerana apa? Kerana inilah kelebihan dia tadi. Antaranya, orang yang menuntut ilmu, apabila dia datang pada satu-satu kampung itu, Allah Ta'ala mengangkatkan azab selama 40 hari. Kerana itu, antara tujuan, hikmah orang-orang terdahulu apabila berlaku kematian, dia cari, dia minta datang, supaya dapat menyolati akan jenazah tersebut bersama-sama, orang yang menuntut ilmu. Sebab itulah tuan-tuan, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, bonda-bonda, bapa-bapa, ayahda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh nak memusuhi dengan orang yang belajar ilmu agama, tak boleh. Walaupun dia nakal sekalipun, kita nasihat. Kita nasihat dengan nasihat yang baik. Jangan cela. Memang ada yang nakal, tapi kita nasihat. Abah kan duduk kat pondok, apa ni perangai macam ni, tak boleh macam ni. Nasihat dengan yang elok, dengan elok. Jangan memusuhi. Jangan menunding jari, apa begini ni, sia-sia. Tak boleh begitu. Dia tengah menuntut ilmu ni. Fasa dia ada fasa dia. Dia ada fasa dia. Kenakalan kanak-kanak tu dia ada. Maka dengan cara kita tegur dia. Nasihat, menasihati dengan kasih sayang. Begitu. Dia mengaji tu pun alhamdulillah. Dia mengaji dekat kampung-kampung kita tu alhamdulillah. Mereka tu ada duk belajar tu alhamdulillah. Nikmat.
banyak Allah angkat bala-bala dengan adanya mereka-mereka yang menuntut ilmu ni. Begitu. Dan ada satu hadis diriwayatkan daripada Dailami, daripada Ibni Umar, bahawasanya dikatakan bagi orang-orang alim, syafaatlah kamu daripada anak-anak murid kamu. Ni ada juga hadis yang disebutkan bahawa dikatakan kepada orang-orang yang alim di akhirat kelak, syafaatlah kamu daripada anak-anak murid kamu. Dan jikalau sampai mereka itu anak-anak murid kamu tu, sampai sebilang-bilang bintang di langit sekalipun, seramai mana sekalipun anak-anak murid kamu, boleh-boleh syafaatlah. Tu syafaat orang alim, syafaat tuk-tuk guru. Tuk-tuk guru. Sebab tu kita kena baik dengan tuk-tuk guru, kena tolong tuk-tuk guru ni. Mudah-mudahan kita masuk dalam kalangan anak-anak muridnya yang kita juga dapat diberikan syafaat oleh orang alim tersebut. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kita juga termasuk daripada kalangan mereka-mereka yang mendapat syafaat daripada golongan para alim ulama, khususnya kita nak mendapatkan maknanya syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan citra daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dan diceritakan daripada Hasan Basri, ini juga tabi'i, ini bukan hadis lah, ini perkataan Hasan Basri. Hasan Basri ini seorang ulama kibar, ketua bagi tabi'in. Ini Hasan Basri, daripada kalangan tabi'in dialah ketua. Ini Hasan Basri. Katanya, tiada aku mengetahui suatu yang lebih afdal daripada berperang sabilillah, melainkan orang yang menuntut ilmu. Kata Hasan Basri, perang sabilillah ni besar. Tapi walaupun besar dia, besar lagi orang yang menuntut ilmu kelebihan dia. Ni kata Hasan Basri. Ambil daripada mana ni? Kerana melihat kepada kadang-kadang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada terjadi peperangan-peperangan pada satu-satu ketika. Ada satu ketika yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan para penghafal Quran, ahli-ahli ilmu untuk masuk ke dalam medan perang. Nabi tak izin. Khawatir takutnya hilang hak Quran yang ada di dada seseorang sahabat tadi. Khawatirnya, takutnya hilang ilmu-ilmu yang ada di dalam dada-dada para sahabat. Maka Nabi tidak izin pergi. Hak berperang orang lain, Nabi tak izin. Ada satu-satu ketika demikian, menunjukkan, besar sungguh orang yang menuntut ilmu ni. Besar orang yang menghafal Quran ni. Ada kelebihan tertentu. Sehingga kan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak izin kepada mereka ini untuk berperang. Maka oleh kerana itu kata Hasan Basri, tidak aku tahu yang lebih afdal daripada perang sabilillah, yang mana perang sabilillah ni besar dah ganjarannya. Melainkan ada lagi yang lebih besar, iaitulah orang yang menuntut ilmu. Ni kita ni berada dalam majlis ilmu, dalam menuntut ilmu, kekalkan berada dalam menuntut ilmu. Bukan hanya secara online sahaja, kita pergi juga cari yang dekat-dekat rumah dengan kita, dekat-dekat masjid kalau ada majlis ilmu, kita pergi, kita hadirkan. Kerana kita nak mendapat kelebihan-kelebihan yang lain, yang seperti dinyatakan tadi, berjalan satu langkah tadi.
Kalau hak ni pun insya-Allah mudah-mudahan dapat. Dapat. Kalau kata tak langkah pun, kita petik jari tu. Nak tekan tengok tu. Allah Maha Pemurah. Jadi, majlis ilmu itu lebih besar daripada orang yang menuntut ilmu itu lebih besar daripada berperang fi sabilillah. Maka adalah ia orang yang menuntut ilmu terlebih afdal daripada perang sabilillah. Maka orang yang menuntut ilmu terlebih afdal daripada perang sabilillah. Dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya kerana menuntuti satu bab daripada ilmu, nescaya dikelilingi akan mereka yang keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu tadi, dikelilingi oleh malaikat dengan sayapnya, sayap para malaikat, tanda redanya malaikat kepada mereka yang mencari ilmu. Seolah-olah kita ni, kalau bandingan ahli dunia sekarang, di escort. Kita berjalan untuk pergi ke majlis ilmu tu, malaikat-malaikat escort kita. Kita tu VVIP para malaikat. Sebagaimana ahli dunia apabila orang besar lalu, ketika mana berada di atas dunia, orang besar, orang yang berpangkat lalu, maka dikelilingi oleh orang yang menjaganya, polis dan sebagainya. Kita kena beri luang, kena beri laluan kepada dia nak lalu. Demikian juga hak ni, kita beriman bahawasanya ada malaikat yang memayungi, yang melingkungi mereka-mereka yang berada dalam majlis ini, dan mereka-mereka yang berjalan untuk menuju kepada tempat majlis ini, dan menselawat di atasnya, di atas barang siapa yang keluar daripada rumahnya kerana nak menuntut ilmu, menselawat dengan makna meminta ampun oleh segala burung-burung pada hawa pada udara, dan binatang-binatang di padang pun minta ampun, dan ikan di dalam laut pun minta ampun. Semuanya minta ampun. Tiap-tiap makhluk Allah Ta'ala yang dia lalu tadi bertemu dengan makhluk tu, maka semuanya minta ampun. Minta ampun semua. Dan diberi pahala baginya 20 siddiq, 20 orang yang berpangkat dengan pangkat siddiq. Nisbah pahala diberikan kepada mereka yang berjalan keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu. Diberi pahala 20 orang pangkat siddiq, orang yang sangat-sangat benar. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq, mereka yang membenar, yang sangat-sangat benar, orang yang sangat-sangat benar, membenarkan setiap apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dan ada satu hadis, ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah ayyul a'malil afdal? Faqala al-ilmu billah lianna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi wa anna kasiral amali la yanfa'u ma'al jahli. Artinya dikata orang bagi Rasulullah, ada sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang manakah segala amal yang lebih afdal ya Rasulullah? Hak mana amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Maka berkata Rasulullah, maka jawab Rasulullah, mengenal Allah yang lebih afdal. Kenal Allah itulah yang lebih afdal. Kerana yang sedikit amal, orang yang sedikit amal, ada manfaat dia, orang yang sedikit amal, dalam keadaan dia tu mengetahui. Orang ni dia amal dia sedikit, tapi dia manfaat, walau amal dia sikit tu menjadi manfaat kerana dia buat dengan tahu. Sebaliknya, dan bahawasanya yang banyak amal,
orang ni amal banyak, solat banyak dan sebagainya banyak daripada amal-amal yang baik, tapi tidak manfaat dia, tak menjadi manfaat, tak menjadi guna, serta jahil kerana dia buat dengan keadaan yang jahil, menunjukkan kelebihan ilmu tadi tu. Orang yang mempunyai ilmu, walau amal dia sedikit, tapi amal dia tu jadi manfaat, kena betul. Sebaliknya orang yang amal banyak, tapi dalam masa yang sama tidak berilmu, buat dengan jahil, buat dengan teka-teka, tengok orang, sangka kena dah, sangka dalam hatinya betul dah. Walau banyak sekalipun, tak jadi manfaat kepada dia, tak jadi amal tadi, tak berguna amal tadi. Nak menunjukkan perbezaan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Bahkan orang yang berilmu tidur, itu lebih, maknanya dijadikan sebagai ibadat tidurnya. Tidur kerana apa tidur ni? Tidur kerana nak bangun solat subuh. Tiap-tiap saat hak kita tidur, dapat pahala daripada Allah. Kerana apa kita tidur? Jadi tangga untuk kita rehat, untuk kita menunaikan ibadat solat subuh. Jadi kita tidur tu niat nak bangun solat subuh, niat nak bangun untuk tahajud. Tidur dalam beberapa jam tadi, dapat allowance daripada Allah, dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu. Kalau orang yang tak berilmu, dia tak tahu. Dalam keadaan dia tak tahu, dia tidur tu, jadi harus sahaja. Duduk dalam tangga harus. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Kalau niat nak buat benda jahat, dapat dosa. Demikian. Maknanya, perbezaan antara yang berilmu dengan tidak berilmu. Habislah kita setakat itu dalam bab kelebihan orang yang menuntut ilmu. Sungguh pun demikian. Dalam keadaan kita menuntut ilmu, niat kita ikhlas kerana Allah. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma bighairillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menuntut ilmu, yang niat dia selain daripada Allah. Niat apa menuntut ilmu agama ni? Kerana nak dapat habuan dunia. Sebab apa belajar agama ni? Kerana nak dapatkan pandangan di sisi ahli-ahli manusia-manusia. Kerana nak pujian, kerana nak kerja, kerana nak berdebat, kerana nak naik pangkat, kerana nak orang kata kita ahli ilmu, orang yang berilmu. Bukan kerana Allah ke semua tu. Maka sediakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat di dalam neraka. Tu ancaman pula. Maknanya kita kena ikhlas dalam menuntut ilmu, kerana kita nak buang segala kejahilan-kejahilan kita, kerana kita nak beramal dengan ilmu pengetahuan kita, kerana kita nak mengesahkan segala ibadat-ibadat kita, kerana kita nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Demikian. Habis setakat itu, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi di dalam tajuk yang seterusnya di muka surat yang kelima, Faidatun fi fadailil ulama. Selesai kepada bab tersebut, barulah kita masuk kepada perbicaraan kita tentang ilmu tauhid. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah.